Aku tak tahulah ni beg galas ke poket Doraemon. Semua benda kau boleh sumbat kat dalam ni. And dia ada banyak kompartmen guys. Kompartmen yang pertama untuk korang nak letak baju-baju korang. Aku malas nak pack baju, tapi aku ambil contoh je. Ni adalah baju-baju aku kan. Kita tutup. Lepas tu dekat bahagian atas je ni ada satu lagi. Kau boleh letak je apa-apa yang kau nak letak dekat sini. Dekat belah sini ada lagi. Kau boleh letak apa-apa je yang kau nak letak. Dekat bahagian atas ni ada lagi kompartmen and ada lagi zip dekat sini yang kau boleh buka. Pusing. Dekat belah sini pun ada lagi. Kau boleh letak kasut dekat bahagian sini. Let's say nak letak satu kasut, boleh letak satu kasut dekat sini. And kalau kau buka dekat bahagian baju tadi tu, dia akan ada dekat bawah lapisan baju ni. Lepas tu dekat bahagian belakang, dekat sini dia ada lagi satu dekat sini. Kalau kau nak letak benda-benda yang berharga, pasport ke apa ke, boleh letak dekat sini. So, kalau aku buka ni, korang boleh letak laptop ke apa-apa elektronik dekat bahagian sini. Ada dua kompartmen juga kat sini. Letak apa-apa yang kau nak letak kat sini. So kalau tak muat, dia boleh expand. Kalau aku buka, this one sebelum and selepas. Nampak dia punya space tu. Untuk nak letak tripod ke, botol air ke, and dia boleh ada clip juga kat sini. Ada tangkal dekat bahagian sini. So kau boleh bawa macam ni, ataupun nak bawa macam ni pun boleh juga. Ataupun of course korang boleh galas kat sini. Dia ada satu kompartmen ataupun tempat untuk korang slide dekat atas luggage. And kalau aku galas, dia akan nampak macam ni. Lepas tu kat sini dia ada clip. Ni dia punya view.